Surah An-Nur adalah surah yang ke-24 membekalkan panduan bagaimana kita menjaga perkataan dan juga amalan daripada perkara keji. Perkataan adalah satu perkara yang penting bagi orang yang beriman. Kita ikuti diskusi lanjut dalam episod kali ini. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita ingin mendalami dua ayat 26 dan 27 daripada surah An-Nur bersama Al-Fatih Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fatih Safas. Sihat hari ini. Alhamdulillah Safas. Ustaz dah makan ya? Alhamdulillah. Belum lagi ya? Belum lagi insya-Allah. Kadang-kadang nak Ya. makan sebelum kita bersiaran ni takut mengantuk. Oh, mengantuk. Tapi ada juga tak makan pun mengantuk ada juga. Dan kadang-kadang memang saja makan lepas habis rakaman gitu. Oh, sedap. Kadang-kadang ada menu-menu yang menarik. Oh. Itu yang kita nak, sebelum kita makan yang fizikal, kita makan dulu spiritual ya, bersama dengan rakan kita. Ya, subhanallah, kita akan makan bersama pula. Selepas ini. Kita mengaji dulu bersama-sama insya-Allah, bersama tak lain tak bukan sahabat-sahabat Istiqamah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah di studio saat ini. Subhanallah, hari ini subhanallah berpakaian cantik-cantik semua hari ini. Lawa-lawa semua, baju Melayu, baju kemeja semua lah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dan kalau di studio ni memang kita nampak memang pakaian cantik lah sebab kita nak hadir majlis kan. Ya. Tapi ada juga ibu-ibu yang berpakaian macam ibu-ibu di studio tetapi berada di rumah di hadapan TV seolah-olah berada bersama dengan kita. Maknanya memuliakan majlis ilmu. Subhanallah. Ya, moga-moga Allah terus berikan barakah Ustaz kepada yang hadir di studio, yang berada di rumah, dan kita mohon Allah terus bekalkan ilmu hikmah dalam kita meneruskan kehidupan menuju syurga. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Pada ayat yang ke-26, wanita baik adalah untuk lelaki yang baik dan sebaliknya. Ini satu prinsip yang kita akan belajar sebentar lagi. Dan seterusnya pada ayat yang ke-27, Allah bawakan kepada satu lagi panduan cahaya di dalam sebuah rumah, iaitu larangan memasuki rumah orang tanpa keizinan dan suruhan memberi salam. Mari sama-sama kita membaca dua ayat ini terlebih dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bahagian akhir halaman 352. Dua ayat yang terakhir 26 dan 27. Jadi kita nak mulakan bacaan kita menggunakan Taranum Bayati untuk permulaan ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون
لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dah bacaan ayat yang ke-26 hingga 27 daripada surah An-Nur, kesinambungan daripada beberapa ayat sebelum ini. Bila Allah menjelaskan sekali lagi Ustaz ya, betapa besarnya perkataan yang benar dan perkataan yang salah membawa cahaya dalam diri keluarga masyarakat. Pada ayat 23 sebelum ini Allah tegaskan sekali lagi, innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ustaz ya, sesungguhnya sesiapa yang menuduh kepada wanita yang muhsanat ya, yang menjaga kehormatan, ghafilat ni daripada perkataan ghafil Ustaz ya. Dalam Quran biasanya bila bercakap tentang ghaflah ini biasanya negatif ya, pasal maksudnya lalai, tetapi di sini diangkat tentang ghafilat ini, iaitu seorang wanita yang tidak langsung pernah memikirkan untuk berbuat dosa Ustaz. Dia selalu berbuat perkara yang mengikut kepada peraturan daripada Allah. Maka Allah letakkan muhsanat, ghafilat, kemudian baru mukminat yang beriman. Kerana apa? Muhsanat itu daripada luarannya sahaja kita tahu bahawa dia menjaga kehormatan. Kemudian ghafilat, dia cari cara berfikirnya itu langsung tidak ada niat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Mukminat atas dasar iman. Maka sesiapa yang sanggup menuduh kepada wanita begini di dalam masyarakat, lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim ya. Seperti mana awal sebelum ini kita bertemu dengan perkataan azim pada ayat yang ke-14, 15, 16. Kali ini ataupun ya pada ayat yang ke-14, 15 dan juga 16. Kali ini ada azabun azim, Allah ulang balik semula. Kerana kadang-kadang Ustaz ya, ada orang yang dia tak makan saman sekali, dia kena ingatkan berkali-kali. Malah sebenarnya kalau kita lihat surah An-Nur ini turun ketika isu fitnah ini, sebenarnya bercakap tentang menuduh kena datangkan 4 orang saksi, itu dah pernah muncul pada surah An-Nisa. Surah An-Nisa turun lebih awal. Tetapi biasalah Ustaz kan, benda tak ada isu, jadi kita pun rasa macam kadang-kadang okey kan. Tetapi bila berlakunya isu al-ifk, iaitu fitnah kepada Sayyidatina Aisyah, maka turun lagi ayat menjelaskan bahawa kalau nak tuduh 4 bukti. Dia bukan tuduh kalau katakan alah kita bukan tuduh dia buat sampai ke hujung, kita sekadar bagi bunga-bunga tak dia Ustaz. Tak boleh dikaitkan seseorang dengan skandal, dengan dia tu sebenarnya ada affair dengan seseorang. Jangan sekali-kali digunakan perkataan tersebut, kerana itu adalah tanda bahawa perkataan itu bukan datang daripada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya pada ayat yang ke-26 itu Allah nyatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, iaitu perempuan yang keji untuk lelaki yang keji dan lelaki yang keji untuk perempuan yang keji. Dan di dalam tafsir Qurtubi menjelaskan bahawa firman Allah tersebut perkataan yang buruk untuk orang yang buruk, bukan sekadar orangnya saja Ustaz ya, tetapi perkataan yang buruk adalah untuk orang yang buruk. Jadi orang dan perkataan dia ada kaitan. Kadang-kadang orang tu kata bahawa saya ni tak ada buat perkara-perkara yang keji, tetapi bila mulut dia itu terkeluar perkataan menuduh orang lain, itu pun adalah orang yang khabithat, ataupun kalau lelaki khabithun, orang yang keji kerana dia tak buat perkara zina, tetapi rupanya dia adalah orang yang suka mengeluarkan perkataan keji, menuduh kepada orang lain, dan perkara itu adalah dosa yang perlu ditaubatkan. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah.
adakan, contohnya letak tangkal. Kalau baby tu, kalau dia menangis nanti letak tali, nanti jin tak datang. Jadi ini adalah pendustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. جاهينا وارزقنا تلاوته. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Sama-sama kita mendalami ayat 26 dan 27. Perkataan Al-Khabithat di dalam tafsir, Ustaz, ya, bukan sekadar bercakap kalau terjemahannya wanita yang keji untuk lelaki yang keji, tetapi Al-Khabithat ini juga merujuk kepada perkataan, perbuatan dan manusia secara umum. Kerana manusia yang keji, al-khabithat itu dia datang daripada perkataan dan perbuatan, dan bila cakap tentang perkataan perbuatan itu sama ada dia terlibat dengan amalan keji zina ataupun dia menuduh orang lain. Itu juga adalah al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Dan wat-tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Kita nak baca sekali lagi ayat 26, tetapi perkataan khabithat, khabith dan juga tayyib ini kita pernah jumpa dalam surah 14, Ustaz. Surah Ibrahim. Kalimah tayyibah dan juga kalimah khabithat, ya. Kalimah tayyibah itu seperti pokok yang akarnya kukuh dan menjulang ke langit dan memberi buah pada setiap musim. Maksudnya dia menenangkan, memberi manfaat. Itu kesan daripada kalimah tayyibah dan menjadikan orang itu tayyib, ya, sama ada perempuan tayyibat ataupun lelaki tayyibin. Tetapi kalau perkataannya yang berakarkan kepada iman yang silap, ya, kepercayaan yang silap, khabithat, maka dia akan keluarkan perkataan-perkataan yang keji dan akhirnya menjadi amalan yang keji ataupun menuduh orang untuk melakukan perkara keji kerana asalnya daripada dalam, Ustaz. Daripada kalimah yang ada di dalam hati. Dan dalam surah Ibrahim menekankan betapa iman tidak boleh dikompromikan, Ustaz. Kadang-kadang ada orang kata mulut saja yang saya jahat, ya, hati saya kan. Dia pakai teori mana kan? Teori kalau surah Ibrahim dia datang daripada akar yang bagus, maka merindanglah buah yang bagus. Tapi kalau akarnya pun dah memang kena makan air, dah berulat, tunggu je lah nak tumbang pokok tersebut. Ayat 26 kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan diberi kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ke ayat yang ke-26. Kali ini tidak cuba dengan taranum nahawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون
lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-26. Di hujung itu ulaika mubarrauna mimma yaqulun, Ustaz ya, iaitu mereka itulah orang-orang yang bebas daripada apa yang mereka tuduhkan. Yaqulun kembali semula pada perkataan qala, qaul, iaitu perkataan, Ustaz. Sekali lagi lah, betapa Allah menekankan betapa perkataan kita ini kena jaga-jaga. Sekarang perkataan itu dalam bentuk komen, dalam bentuk mesej dalam media sosial, semua itu adalah perkataan yang kita kena jaga-jaga, sehingga kan Mishtah yang digajikan, yang dibantu keuangan oleh Saidina Abu Bakar, dia bukannya cakap pun, Ustaz. Dia duduk saja dalam majlis, cuma dia respon, dia tak melawan ataupun menyatakan itu buhtan sebagai fitnah, dia pun kena. Ya, jadi jangan main-main dengan api ataupun bahaya fitnah itu yang bermula dengan perkataan yang sambil-sambil aja. Ya ke? Kan perkara itu pun tidak dibenarkan. Dan menariknya dalam tafsir Qurtubi menyatakan ketika Yusuf dituduh melakukan perbuatan keji, Allah membebaskannya melalui lidah anak kecil yang masih berada dalam buaian. Kalau kita tengok kisah dalam surah yang ke-12. Ketika Maryam dituduh melakukan perbuatan keji, Allah membebaskannya melalui lidah putranya iaitu Nabi Isa. Surah 19. Kita dah belajar. Alhamdulillah kita dah belajar, Ustaz kan. Kali ini surah 24, ketika Aisyah dituduh melakukan perbuatan keji, Allah membebaskannya dengan Al-Quran. Subhanallah. Bukan pakai baby, anak kecil, bukannya putera bernama Nabi, tetapi ini menggunakan Quran, Ustaz. Subhanallah. Apa poinnya? Poinnya ialah Allah membebaskannya daripada tuduhan berzina dan kebohongan dengan firman-Nya kerana fitnah untuk berzina, Ustaz ya, kepada Sayyidatina Aisyah itu adalah amat besar. Dia adalah amat besar. Ya, jadi kalau tadi Nabi Yusuf tu dituduh melakukan perbuatan keji, tapi berbezalah ya. Tetapi bila sampai Sayyidatina Aisyah dan dia ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turun Quran khas untuk membersihkan perkara tersebut. Dan menarik apabila bercakap tentang mubarrauna mimma yaqulun selepas perkataan tayyibin wa tayyibat tadi, Ustaz ya. Maksudnya apa? Siapakah yang membebaskan, yang menjaga kita daripada perkataan-perkataan orang? Bukan kita, Ustaz. Kalau kita kata kita kena berhati-hati ni, memang kita kena berhati-hati. Tetapi kita tak mampu pasal level Sayyidatina Aisyah pun kena. Ya, level Nabi Yusuf pun kena, level apa? Sayyidatina Maryam pun kena. Poinnya apa? Kita terus membina menjadi orang tayyibat li tayyibin wa tayyibun li tayyibat, itu bina diri yang berteraskan kalimat tayyibah, buat yang terbaik bersama dengan kalimat tayyibah dengan Al-Quran. Kita cuba beramal, buat yang terbaik. Kita ada dosa tapi kita minta ampun, buat sebaik mungkin, biar Allah yang mubarrauna mimma yaqulun. Allah yang akan membersihkan. Kerana kalau kita nak bersihkan nama kita, Sayyidatina Aisyah, Ustaz, sebulan menangis tanpa air, sampai tak keluar air mata. Kalau nak harapkan kepada diri sendiri bagi Ummul Mukminin untuk membersihkan namanya. Tetapi bila Allah letakkan ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka dapat keampunan dengan fitnah yang ada. Dalam ayat 11 dinyatakan apa? Tentang bahawa la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Peristiwa fitnah itu, kalau ada orang kutuk kita, Ustaz ya, kalau benda itu tidak betul, sebenarnya ia adalah baik. Mencabar nak cakap baik tu kan, tapi Allah yang cakap pada ayat yang ke-11. Dan hasilnya apa? Allah akan mubarrauna mimma yaqulun, Allah akan bersihkan, dapat keampunan, wa rizqun karim, dapat rezeki yang mulia. Pasal orang akan kutuk, Ustaz, orang akan hina apa sebagainya, tetapi rupa-rupanya bila Allah gantikan, bila Allah yang uruskan, maka ia akan menjadi rezeki yang mulia. Dan apa maksud rezeki mulia? Di sini mulia, tetapi yang lebih mulia itu bila sampai di syurga nanti, bila tengok balik, oh, ada orang yang kutuk, ada orang yang cakap macam-macam kepada Nabi, pada Sayyidatina Aisyah, kepada kita semua. Tetapi kita kena ingat bahawa ada panduan daripada Quran, diuruskan dengan baik, rizqun karim kepada sesiapa yang terus mengikut panduan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Aisyah dalam peristiwa ifk ataupun fitnah. Membawa pada perkataan pilihan bagi episod kita kali ini, kita saksikan.
Perkataannya al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithun. Khabatha ini maksudnya buruk ataupun keji. 16 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-A'raf, dalam surah Ibrahim yang kita bincangkan sebentar tadi, dan surah Al-Anbiya menjelaskan bahawa seorang yang keji, ia bukan tiba-tiba keji dan kotor. Maksudnya dia datang daripada niat, daripada perkataan, dan kemudian masuk kepada perbuatan, barulah menjadi al-khabithatu lil-khabithin. Dan kita doakan agar selalu kita bersama dengan kalimah tayyibah ini, terus baca, ambil peringatan-peringatan pada setiap masa. Moga-moga Allah bersihkan kita dan mendapat keampunan rezeki yang mulia. Kita berehat sebentar, mai Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay, dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okey, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okey, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okey. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita hisab yang baik, perhitungan yang baik, tetap kala mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Safasa tambah dengan moga-moga tidak mudah terpengaruh dengan fitnah ataupun ujian-ujian dalam kehidupan. Yang benar, yang mudah tersebar saja di dalam kehidupan kita. Dan kita ada surah An-Nur sebagai panduan sebentar tadi, di mana kita tahu bahawa kemungkinan boleh berlaku pada sesiapa sahaja itu adalah real, maksudnya termasuklah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kepada Sayyidatina Maryam, dan kali ini Sayyidatina Aisyah. Namun kita tahu bahawa yang boleh mubarra'una mimma yaqulun, yang boleh membersihkan, membebaskan seseorang namanya daripada dikotori, hanyalah Allah SWT. Ya, kita cuba yang terbaik, tetapi siapalah kita Ustaz sebagai seorang hamba. Dan kalau kita perasan sebenarnya daripada kisah sampai ayat 26 ini, yang menyerang Sayyidatina Aisyah siapa Ustaz?
bukan orang baik-baik. Betul. Yang menyerang orang baik adalah orang tak baik, iaitu orang munafik. Memanglah ada orang beriman lain yang mula nak mempercayai, tetapi puncanya. Jadi dalam hidup kita jangan serang orang, Ustaz. Jangan serang orang yang suci. Orang yang tak suci pun kan, kita tak serang. Pasal apa? Kita doakan taubat, kita doakan hidayah. Pasal bila kita menyerang orang yang suci, itu adalah satu penyakit namanya munafiq. Yang boleh berlaku dalam masyarakat Islam, seperti mana Nabi ada masyarakat Islam pada waktu itu. Abdullah bin Ubay tu register Islam, kan, tetapi orang yang munafik ini dia suka menyerang orang lain. Dialah yang betul, orang lain salah. Dialah yang baik, orang lain jahat. Itu perkara yang perlu kita beri perhatian, terutama bila kita dah marah, kan, tak puas hati, apa-apalah sebab sekalipun, kita kena jaga-jaga agar jangan sampai kita dimasuki oleh khabithat, niat, perkataan dan juga perbuatan yang keji. Jadi bagaimana nak memastikan dalam rumah tangga kita perkara ini terus dijaga? Satu topik besar yang dibawakan ayat 27 berkaitan dengan privacy. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ke ayat 27 bawah sekali. Kita nak baca, nak gemakan kali ini bacaan kita menggunakan taranum Hijaz. Hijaz kita nak cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat yang ke-27. Allah membawakan kepada kita satu topik bagaimana tidak mudah fitnah berlaku, Ustaz, ya. Jadi kita akan tengok bahawa perkara ini mungkin kita dah biasa buat, tetapi kita nak kena beri perhatian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah menyeru orang-orang beriman, maksudnya ini adalah standard yang penting untuk menjadi orang al-mu'minun yang diaplikasikan dalam surah An-Nur ini sendiri. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, jangan kamu masuk ke dalam rumah-rumah yang selain rumah kamu sampai ada dua perkara, Ustaz, ya. Tastanisu dan yang keduanya wa tusallimu ala ahliha. Baik. Yang pertama Allah bercakap tentang rumah, ya. Rumah ini adalah satu anugerah, Ustaz, kan, kepada Bani Adam. Jadi ada pakaian, ada makanan, ada rumah, tempat tinggal, kerana dulu Nabi Adam ada. Kemudian bila buat dosa, Allah tak bagi, halau daripada syurga, tak ada makanan, tak ada pakaian. Bila minta Rabbana ighfir lana, macam mana, Ustaz? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampunkan dosa, dapat rahmat, dapat beli rumah, dapat beli pakaian, dapat balik makanan. Okey. Jadi Allah kata bila dah diberikan rumah, ya, walaupun memang kita ada rumah, Ustaz, ya, tapi ini adab bagaimana mengelakkan fitnah. Apa kaitan rumah dengan fitnah? Bila nak masuk rumah, jangan masuk kecuali tastanisu. Apa maksud tastanisu? Tastanisu ini daripada perkataan uns. Uns ni maksudnya selesa, Ustaz, ya. Kita biasa nak masuk rumah, ya, kita bagi assalamualaikum, kan, itu waktu salimu, itu bagi salam. Sebelum bagi salam itu kita bagi signal dulu, signal bahawa kita nak
nak masuk. Maksudnya kadang-kadang bunyi kereta kan, ataupun ketuk-ketuk dulu ya, lepas tu assalamualaikum kan, kita beri signal. Ataupun sekarang kita ada media sosial ke, ada messenger ke, kita beritahu saya nak datang ni kan. Start ni, so kita bagi signal dahulu untuk datang ataupun untuk masuk, kemudian bagi salam. Bukannya tu bagi salam tu masuk kan. Okey, jadi ada yang kata bahawa okey, di sini dinyatakan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kalau rumah rumah kita selain daripada rumah-rumah kamu kan. Jadi kalau rumah saya boleh tak saya main masuk saja kan. Itu pun kena tengok juga kan. Ya. Pasal apa? Pasal kalau kita dapat signal, contohnya lah isteri kita ataupun anak kita, dia panggil kawan, dia dah beritahu abah katakan Hajar jemput kawan. Kawan perempuan lah kan. Jadi pada waktu itu rumah itu walaupun rumah kita, dia dah jadi rumah orang lain. Dia jadi rumah orang lain. Pasal apa? Mungkin yang kawan tadi tu dia buka tudung ke apa sebagainya, maka si ayah dia bila nak masuk tu dia kena bagi signal dulu. Abah nak masuk ni, abah dah ada kat luar ni. Kawan-kawan kamu tu semua dah pakai tudung ke belum? Itu namanya tastak nisu. Kemudian barulah bagi salam. Assalamualaikum kan. Kalau tidak bagi lega-lega je lah. Lega dekat luar. Ala ahliha, dan ini adalah antara adab menjaga privacy Ustaz. Pasal apa? Pasal kalau tidak dibuat begitu, apa yang berlaku, ada setengah orang, dia rumah orang pun dia masuk, rumah dia pun dia tak kisah pasal rumah saya. Saya buatlah apa yang saya nak. Sebenarnya Allah beritahu jangan. Disebabkan apa? Disebabkan di sini dia akan terelak daripada mengetahui perkara-perkara yang terlarang. Ya, sama ada orang luar dia terus masuk sahaja ke rumah kita, tak boleh. Ataupun kalau ayah tadi tu pun, kalau dia anak-anak dia ke ataupun isteri kita saat ni dia bawa kawan-kawan dia, ya, suami saya tak ada, dah minta izin dah kan. Bila suami masuk terus, itu adalah bukan ciri orang beriman yang dinyatakan pada ayat 27. Mengapa? Pasal bila dia nampak kepada perkara-perkara yang tidak bagus, apa sebagainya, ataupun terkejut dah, kan? Dia boleh membawa kepada fitnah, kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan ayat ini walaupun memang khas pada rumah, tapi dia bercakap tentang telefon, tentang komputer, tentang apa-apa saja perkara. Kita tak boleh main kacau privacy orang lain Ustaz. Dia kena tastanisu wa tusallimu. Maksudnya ialah kalau nak tahu maklumat ke apa ke, tanya dulu, saya nak tahu, nak tanya apa sebagainya. Disebabkan apa? Nanti dalam surah Al-Hujurat kita akan bertemu dengan perkataan tajassus. Orang tajassus ialah mula-mula dia ada prasangka, kemudian dia pergi masuk saja pada privacy orang lain. Dia check email orang, dia masuk dalam telefon, dalam apa sebagainya. Kecuali polis lah kan, polis yang dengan izin mahkamah untuk buat. Kalau tidak, ia adalah satu dosa besar di antara ayah dengan anak, suami dan isteri, dan lepas itu keluarlah fitnah macam-macam. Pasal apa? Mengetahui kebenaran separa adalah seperti mengetahui kebatilan, yang akhirnya tersebar seperti mana berlaku Abdullah bin Ubay memfitnah kepada Sayyidatina Aisyah kerana dia dapat maklumat separuh saja. Dia tak minta izin, bertanya dulu, bagi salam dulu, saya nak tanya sebenarnya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah apa yang berlaku dengan Safwan apa semua. Tak. Dia tak ada minta izin, dia masuk saja maklumat dan dia sebarkan, dan itulah penyakit yang tersebar jika adab ini tidak dijaga. Menjaga privacy ataupun apa dalam bahasa Melayu Ustaz? Menjaga adab kita, betapa masing-masing ada ruang tersendiri yang perlu diberi perhatian. Membawa kepada selekor tajam. Ya, silakan. Sempat lagi tu. Terima kasih kepada Safar. Kita tengok sikit saja pada ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. 1, 2, 3. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. Aywa, Masya Allah, tabarakallah. Itulah huruf yang kita perlu berperhatian dalam tu. Setiap kalimah 4 tu ada huruf tha dan juga huruf kha kan. Khabis dengan huruf tha. Jadi itu latihan dia, banyakkan latihan huruf tha supaya tak tertukar dengan huruf sin dengan huruf sad.
Al-khabisun al-khabisat al-khabisat al-khabisus semua sin. Jadi kena hati-hati. Tha ada huruf dia, sin ada rumah dia sebagainya. Mudah-mudahan dapat terus kita perbaiki, perelokkan bacaan kita insya-Allah. Jangan lupa untuk terus tasmi' ataupun semak bacaan dengan guru-guru mengaji kita, guru Al-Quran kita insya-Allah taala. Jangan ke mana-mana, kita akan bersambung selepas ini insya-Allah. Namun kita berehat dahulu seketika, My Quran Time, Quran, solat, infaq insya-Allah. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ini. Seakan-akan Ustaz ini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Sesama kita mendalami ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Ayat 26 kita sudah pun melihat bagaimana niat perkataan yang baik menjadikan seseorang itu baik, dan niat yang salah kerana tauhid yang salah menyebabkan seseorang itu mengeluarkan perkataan yang keji dan menjadilah orang yang keji. Dan kita perlu memastikan menjaga tayyibah di dalam kehidupan kita. Kalimah tayyibah asas iman yang menyebabkan ulaika mubarrauna bima mimma yaqulun. Allah akan menyucikan, Allah akan membebaskan daripada segala tuduhan-tuduhan kalau ada kutukan-kutukan di dalam kehidupan. Dan proses itu walaupun perit, Allah menawarkan dua perkara: apa yang telah berlaku Allah ampunkan, maghfirah, dan ke depan Allah menjanjikan rezeki yang mulia walaupun pernah kita dihina. Dan bagaimanakah untuk memastikan perkara ini terjaga? Salah satu daripada ciri orang beriman ialah menjaga privasi, Ustaz. Ya, ruang peribadi. Itu bahasa Melayunya, ya, ruang peribadi. Jangan kita samba-samba je nak masuk rumah orang, nak masuk telefon orang, nak masuk apa-apa kan. Walaupun ada yang kata, saya ayah ke? Saya boleh kot nak masuk pada telefon anak saya. No way, man. Kan? Pasal ada adab. Tastanisu, minta izin, dan juga waktu sallimu, beri salam. Kan? Kalau terus saja diceroboh, ya, rumah yang fizikal pun, walaupun rumah kita pun kita kena tastanisu waktu sallimu ala ahliha. Cuba bayangkanlah kalau katakan isteri kan, ataupun suami dia ada saudara-saudara ke apa ke, adik-beradik dia tu ada cara yang perlu dihormati kan. Jadi kalau katakan si suami adik dia ataupun isteri dia kan panggil mak dengan adik-beradik dia, dah bahagia dah, tiba-tiba suaminya masuk saja begitu, berubah muka kan. Disebabkan apa? Disebabkan itu adalah ruang privasi yang amat diangkat oleh Allah, sehingga
turun ayat 27. Kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda muslimin dan muslimat dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-27 kali ini kita nak cuba menggunakan taranum jiharkah. Jiharkah ataupun sikah. Nak sikah ke nak jiharkah? Jiharkah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itulah bacaan ayat yang ke-27 di hujung itu, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Nampak macam ringkas saja Ustaz ya, iaitu yang demikian itu baik bagi kamu agar kamu mengambil pelajaran. Tadhakkarun, pernah kita jumpa perkataan ini pada ayat pertama Ustaz. Ayat pertama surah An-Nur ini la'allakum tadhakkarun. Maksudnya kalau kita dengar ayat pertama tu dia keras kan. Maksudnya ini adalah satu surah yang diturunkan, jadi wa faradnaha, difardukan, kamu wajib ambil peringatan ya. Jadi bila la'allakum tadhakkarun, maksudnya perkara ini adalah serius untuk diambil peringatan. Baik. Apakah ayat ataupun perkataan sebelumnya, dzalikum khairul lakum, ini adalah lebih baik bagi kamu. Apa yang baik dengan tastanisu wa tusallimu? Maksudnya kita jangan ganggu privasi ataupun ruang peribadi orang lain, walaupun suami ke, isteri ke, anak ke, kawan ke, apatah lagi orang lain ya. Mengapa? Kerana ia memberi kebaikan kepada diri Ustaz. Ya, dia menjaga maruah, elak rasa malu, elak salah faham. Itu khair pada diri. Elak ataupun khair pada hubungan ialah bina trust. Cuba bayangkanlah kalau katakan ayah dengan anak kan, bila dia main selamba je, password, abang nak tengok, gitu kan. Anak pun rasa tak payah balik lah, kalau jumpa abah je mesti password, buka kan, begitu. Jadi dia tidak membina trust, dia akan menyebabkan apa? Khair itu elak konflik dan juga menghormati sesama manusia. Masih lagi walaupun ayah lebih berkuasa dengan anak ataupun apa, suami dengan isteri ke, isteri dengan suami ke, tetapi masih lagi dia seorang manusia Ustaz. Kena hormat ya, itu khair. Khair dalam masyarakat adalah kurang fitnah ya, kurang fitnah, kurang gosip, lebih harmoni. Kerana apa? Kerana kita kalau nak masuk ruang privasi orang, minta izin dulu. Bila minta izin, dia dapatlah terangkan mana yang dia tak beritahu. Kalau contohnya nanti ayat 28 nanti, bila orang tu suruh balik je lah kan, sampai kita kena balik Ustaz. Kalau orang tak bagi lah. Jangan pula kata ni apa kan, kita pula mengapa ini anak abah kan, abah yang beli telefon, beli internet ini kan. Bila anak tu pula jawab macam mana Ustaz? Abah, sebenarnya rezeki itu daripada Allah abah. Kan? Habis ayah kan. Tidak ada daya upaya. Tidak ada upaya, la haula wala quwata illa billah. Pasal anak pun dah faham kan. Agar ayah memahami ataupun suami ke, isteri ke, memahami bahawa kita tak boleh langgar peraturan Tuhan, iaitu jaga privasi, dan itu untuk mengelakkan daripada pelbagai perkara yang tak baik. Allah kata dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Mungkin bagi setengah orang kata leceh Ustaz. Allah nak bagi rumah saya kot, saya bayar sewa, saya beli, lepas tu nak minta izin pula, abang nak masuk ni kan. Tapi itu ciri orang beriman Ustaz. Orang yang tak berapa beriman kan, dia selamba je lah. Allah cakap ini rumah saya, ataupun saya nak buat apa saja saya suka, saya buatlah kerana mengikut kepada hawa, mengikut kepada keinginan diri, bukan mengikut keinginan ilahi. Membawa pada resolusi bagi episod kita kali ini, kita saksikan.
Yang pertama, pilih pasangan yang baik dan faham agama yang sebenar-benarnya mengamalkan niat perkataan yang tayyib dan bukannya default saja. Kalau Islam saja nampak pakai tudung je terus tayyib, tak. Ya, dia perlu diisi dengan kalimah tayyibah, dan bagi yang belajar Al-Quran teruskan mendalami kalimah tayyibah. Yang pertama. Yang kedua, jauhi sangkaan buruk terhadap orang yang beriman, kerana Allah akan bersihkan dan Allah berikan ganjaran, dan itu adalah dosa besar bagi sangkaan buruk yang membawa kepada pergaduhan dan fitnah. Yang ketiga, minta izin dan beri salam sebelum memasuki rumah orang lain ataupun ruang peribadi orang lain, kerana pada zaman sekarang Ustaz, ya, orang boleh ceroboh pada bila-bila masa saja, ya, orang boleh print screen lah, boleh forward lah tanpa izin, dan akhirnya rosak sebuah rumah tangga, sebuah organisasi disebabkan tidak mengamalkan intipati ayat 27. Kita doa pada Allah SWT, Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Ustaz, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, sedar maupun tidak sedar ya Allah. Kekurangan kami, kelemahan kami yang banyak ini, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami seorang anak saat ini buat ibu dan ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami sekalian, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan iltizam kami, semangat kami ya Allah, untuk terus baiki kehidupan kami ya Allah, menghidupkan Al-Quran dalam hati kami, mencerahkan hati kami dengan cahaya nur Al-Quran. Saat ini kami telusuri surah An-Nur ya Allah, moga-moga bertambah rahmat barakah buat kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minnakum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita tuan-tuan sekalian, dan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menyumbang pada QR, pada nombor yang tertera. Boleh menghubungi nombor di talian, dan kita laksanakan program kesedaran surah An-Nur ini untuk memastikan kita jelas apa yang kita buat selama hari ini adalah berpandukan wahyu, bukan mengikut nafsu. Kita bertemu lagi pada episod akan datang selepas ulang kaji surah ataupun ayat baru daripada surah An-Nur. Baik, Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran.